Assalamualaikum, kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita akan review satu produk yang memang special bagi aku dan sangat penting, iaitu sebuah teleprompter. Dan sebelum ni aku pernah gunakan yang dinamakan sebagai Best View T2 yang telah pecah dia punya gelas ni dan tidak boleh di replace disebabkan customize dia yang macam ada curve di sini yang sukar untuk beli dia punya gelas tu. So aku pun belilah yang baru yang dinamakan sebagai Best View T3, which is dia punya upgraded version daripada T2 kepada T3, dan harga pun sebenarnya hampir sama juga. Dalam yang ini korang boleh dapat dalam 300 lebih ringgit begitu, serta yang T2 ni 300 lebih ringgit begitu jugalah. And apa major upgrade yang dibuat di antara dua ini? Mari kita tengok video ini sehingga habis. So, bila korang purchase, korang akan dapat kotak sebesar yang ini, T3 smartphone, tablet, DSLR, teleprompter, dan juga korang akan diberikan pelbagai equipment sama ada juga macam T2 tersebut. Kita buka balik ni. Dan juga korang akan dapat satu remote controller yang korang boleh make a connection towards your Bluetooth device. Dan juga korang dikirimkan iaitu remote control untuk gunakan teleprompter ni. Maksudnya korang just control daripada sini untuk gerakan dia punya teks. Seterusnya ini juga diberikan, yang ini pula antara harta yang terpenting lah, jangan bagi hilang, disebabkan dia ada ring di sini, ring untuk melekatkan korang punya macam korang menggunakan lens 67mm begitu, ataupun macam contoh begini lah, mirrorless ataupun DSLR begitu. Dan juga dia juga korang boleh buat connection kepada korang punya smartphone di sini. Just lekatkan benda ni kepada korang punya Best View. Dan apa major upgrade yang disediakan pada Best View ini, iaitu bahagian mounting. Okey, mounting kepada kedua-dua design ni kita boleh tengoklah di sini kan, macam hampir sama saja, tetapi sebenarnya perbezaan yang amat ketara iaitu macam ini just pull out gitu, terus dia boleh buka kepada dia punya prompter ni tadi. Begini kan. Lepas tu lagi bahagian mounting pada dulu punya ni memang korang perlu screw, lepas tu dia lekat terus begitu. Seterusnya macam kurang sturdy untuk gunakan. Lagi-lagi bila korang ingin letakkan iPad tu, terpaksa korang buka balik connection ni untuk pusing dia, screw balik supaya dapat iPad punya bahagian. Dan seterusnya bahagian belakang dia just buat connection macam 67mm, korang just lekatkan kepada korang punya lens. Macam aku gunakan ni 1770 Tamron lens. Lepas tu korang just buat connection di sini, sangkut dia terus. Sekarang korang ada begini. So korang boleh lekatkan lagi korang punya telefon tadi di kawasan sini. Lepas tu yang specialnya lagi berkenaan dengan T3 ni, perbezaan yang ketara ialah mounting dia ni. Mounting dia ni lebih sturdy, lebih kuat dia punya design. Seterusnya dia ada juga mounting khas untuk korang extend lagi. Korang just ubah ni untuk korang tarik lagi, bagi dia panjang lagi begitu, ataupun rendahkan lagi mengikut korang punya tablet lah ataupun handphone kah. So kalau korang gunakan iPad kah begitu, jadi korang boleh buka yang ni, mounting dia ni. Lepas tu boleh extend lagi, tekan di bahagian tengah ni untuk tarik lagi mengikut kesesuaian iPad korang. Macam gini. Jadi dia lagi panjang, senang untuk korang lekatkan iPad ataupun mana-mana tablet. Dan untuk replace dia ni pun korang just buka benda ni, lepas tu keluarkan balik key dia ni. Jadi korang boleh buka mounting kepada handphone ataupun tablet. Lepas tu korang just lock gini, terus dia melekat. Berbanding yang T2 dahulu, dia just buat connection begini, which is korang tidak boleh ubah apa-apa benda ni pun ataupun cabutkan untuk travel kan, jadi susah lah. Sebab tu ada sekali tu disebabkan aku cuba untuk cabut apa semua tu, sekali dia jatuh, cermin dia ni terus pecah. So tidak boleh buat apa-apa. Dan lagi satu kelebihan dia, korang boleh letak mikrofon ataupun lighting di bahagian atas mounting ini di sini. Bahagian atas ni adalah sesuai untuk korang letakkan
tambahan mounting supaya dia lagi senang untuk korang lekatkan di bahagian teleprompter ini. Dan kelebihan kepada teleprompter ini, dia boleh support sehingga wide lens iaitu 16mm APS-C sensor begitu. Kalau untuk full frame equivalent to 24mm. Jadi tidak ada sebarang white border yang berlaku pada this teleprompter. So sekiranya korang ingin membeli teleprompter ini, korang boleh pergi link down below dengan harga RM300 lebih sahaja, ataupun kalau promo tu memang boleh dapat lebih murah dengan adanya voucher-voucher yang disediakan oleh seller dan juga apps-apps yang korang pergi